Ramai yang masih keliru menyangka dealer public gold ni sama seperti ejen-ejen lain. Kerjanya cuma mencari pelanggan, jual produk dan dapat komisen. Bila syarikat tutup, semuanya hilang begitu saja. Hakikatnya sistem public gold sangat berbeza. Dealer bukan sahaja ejen tetapi pemilik bisnes. Sebab itu mereka digelar public gold business owner iaitu PGBO. Setiap penyimpan emas yang berdaftar di bawah seorang dealer adalah pelanggan tetap milik dealer tersebut selamanya. Ia bukan sistem sementara dan yang paling menarik, bila dealer meninggal dunia, bisnes ini masih boleh diwariskan kepada ahli keluarga. Inilah keunikan yang menjadikan dealer public gold berbeza. Hubungan dengan pelanggan bukan sekadar urusan jual beli, tetapi hubungan seumur hidup. Dealer bertanggungjawab membimbing, mendidik dan memastikan setiap penyimpan emas faham apa yang mereka buat. Dari hari pertama membeli sampai bila-bila. Ramai penyimpan emas yang bermula dari kosong kini sudah berubah. Dulu bertahun-tahun bekerja tapi tiada simpanan kecemasan sekalipun. Tapi selepas kena emas, hidup mereka berubah. Tabungan semakin kukuh, hutang selesai satu persatu dan aset bertambah dari tahun ke tahun. Bila anak-anak mereka meningkat dewasa, mereka pula galakkan anak-anak menyimpan emas sejak awal supaya tak ulang kesilapan kewangan generasi sebelum ini. Bisnes public gold bukan sekadar tentang duit, tapi tentang membina warisan. Warisan ilmu, warisan tabiat yang baik, warisan kekayaan yang boleh ditinggalkan kepada keluarga. Inilah sebabnya dealer public gold bukan ejen sementara, tapi pemilik bisnes sebenar. Bagi yang ingin memerlukan simpanan emas atau ingin menjana pendapatan bersama public gold, boleh klik link di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.